Kenapa mak ayah kita marah sangat kalau pintu rumah tenganga waktu maghrib? Tutup pintu tu. Syaitan nak masuk. Betul ke mitos ni? Sebenarnya ia bukan mitos semata-mata. Ini 3 sebab kenapa korang wajib tutup pintu bila senja merah mula nampak. Sebab pertama, waktu syaitan berpesta. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, apabila kegelapan malam menjelma atau apabila sudah lewat petang, maka tahanlah anak-anak kamu. Ini kerana pada waktu itu syaitan berkeliaran. Apabila telah berlalu beberapa ketika daripada malam, biarkanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, kerana syaitan tidak akan membuka pintu yang tertutup. Sebab kedua, bahaya Ummu Sibyan. Pernah dengar pasal jin Ummu Sibyan? Ini adalah jin wanita yang sangat bahaya pada kanak-kanak dan wanita hamil. Dia suka masuk rumah waktu maghrib untuk ganggu budak-budak sampai menangis tak berhenti. Sawan tangis. Sebab ketiga, pintu terbuka adalah jemputan. Kalau korang biarkan pintu terbuka tanpa baca bismillah, korang sebenarnya menjemput benda tu masuk. Syaitan tak boleh buka pintu yang ditutup dengan nama Allah. Tapi kalau pintu tu dah tenganga luas, dia masuk macam tetamu VIP lah. Jadi bila azan maghrib je, tutup pintu, kunci dan baca bismillah. Jangan bagi peluang benda tu menumpang tidur sekali.